kilometer atau tahun untuk jangka hayat clutch kereta manual dan macam mana cara untuk jaga clutch supaya tahan lebih lama. Betul. Dia rangkaian dia tak lebih daripada 100,000. Kalau boleh 100,000 dah kira bagus lah clutch ni. Kalau kurang lagi daripada 80,000 maknanya kenderaan ni suka ditarik. Dia akan tarik sampai to the maximum. Clutch akan cepat habis. Sebab selagi kuat enjin tu bergerak, selagi tinggi torque dia ambil, dia akan menjadikan tinggi pressure, tekanan kepada brake. Dipanggilkan clutch plate, pressure plate dengan clutch pressure, panggilkan flywheel. Jadi tiga item ini akan bekerja kuat. Bila kita tekan je clutch, dia akan memisahkan antara enjin dengan gearbox. Baru kita boleh masuk gear dengan mudah. Jadi untuk menjaga dia lebih lama dan lebih jarak, jauh perjalanan ataupun jarak kilometer yang lebih, yang pertama, kaki tidak boleh letak langsung dekat pedal clutch. Kena letak dekat bawah. Kedua, jangan suka tarik pada gear 1 dan gear 2 Lama-lama. Tarik ataupun bunyi kik. Dia nak main pressure. Dia lepaskan kelas sekali. Dia nak tarik macam bukan kelas plate racing. Kalau kelas plate racing lain lah kan. Drift nak drift pun lain lah. Ini kelas plate biasa. Bila kelas plate biasa tu kita lepas pun lepas biasa-biasa. Biar dia pergi secara gradual. Dan gradual dia pergi, dia cantik dia pergi, dan dia boleh pergi hingga 120 km. 120,000 km. Tapi kalau tak pandai jaga, dia kurang lah. Jaga tu. Okey.